من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا
إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk meneruskan pengajian Al-Quran. Ayat yang kita baca hari ini masih lagi dalam perbincangan Allah Taala. Nak suruh kita ni jadi orang yang bertakwa, orang yang bersatu padu dalam agama. Dan yang keduanya, ayat kita baca hari ini bermula daripada ayat 116 sehingga 121. Adanya perumpamaan yang Tuhan buat untuk orang-orang yang menginfakkan hartanya, khususnya orang kafir yang menafkahkan hartanya untuk perkara yang bercangguh dengan agama. Dan yang ketiganya, Allah Ta'ala larang kita ambil orang Yahudi sebagai teman, sebagai kawan. Siapa mereka kita percaya 100% Allah Ta'ala larang. Kerana sejarah telah membuktikan tak pernah sekali pun Yahudi yang tidak beragama Islam ini mereka itu menepati janji, tak ada. Semua dia langgar. Dia buat janji dan dia langgar. Mana buktinya kita boleh lihat di Gaza. Setiap kali berlaku genjatan senjata, siapa dia hak langgar? Dia. Jadi janji bagi dia adalah satu mainnya saja untuk meredakan keadaan, untuk mengambil sokongan seolah-olah dia tu orang yang baik nak kepada kedamaian, tapi sebenarnya dialah yang melakukan huru-hara atas muka bumi. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum, sesungguhnya orang-orang kafir harta mereka, anak cucu, anak pinak mereka tidak dapat menjadi manfaat menghalang mereka sedikit pun daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah mari azab Allah, harta banyak mana sekalipun belum tentu dapat menyelamatkan daripada azab tersebut. Sebab tidak pernah dalam sejarah ni kita boleh sekat azab, tak ada. Tsunami kita tak boleh nak sekat, ribut kita tak boleh nak sekat, gempa bumi tak boleh nak sekat. Mari kau di Sabah berlaku gempa bumi di Sabah. Berasa sedap duduk dengan kita. Sekali hak tak rajin berlaku, tiba-tiba berlaku. Jadi apabila marinya azab Allah Ta'ala, dia kata orang kafir itu tidak mampu menghalang azab tersebut. Walaupun harta mereka banyak, walaupun anak pinak mereka itu ramai, tidak mampu juga. Hak itu atas dunia. Wa ulaika ashabun nar, dan di hari akhirat kelak mereka menjadi penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun, kekalah mereka itu dalam neraka. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua berkenaan dengan perumpamaan. Mathalu ma yunfikuna fi hadhil hayati dunya, perbandingan itu yang buat apa yang mereka itu kafir infakkan harta mereka di dunia ini untuk maksiat. Apabila tidak beriman, maka perbuatan dia tu tak tahu betul ke salah, dia berasa boleh berlaku. Jadi termasuklah benda-benda maksiat. Dia berhabis harta dia tu dengan satu niat, dengan satu perasaan betul, tapi Tuhan kata mereka menghabiskan harta mereka itu dalam perkara yang maksiat, yang bercangguh dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta tersebut lagu mana? Tuhan kata harta itu kama salirihin, seperti angin fiha sirun, yang bertiup, adanya rasa sejuk pada angin tersebut. Asabat hartha qaumin, lalu angin tersebut menimpa tanaman sesuatu kaum, zalamu anfusahum, yang telah menzalimi diri mereka sendiri dengan perbuatan kufur dan maksiat. Fa ahlakat, lalu angin tersebut telah merosakkan, menghancurkan tanaman. Maksudnya gapo teh ayat nak boleh kau jadi tanaman ni satu usaha, bermula dengan gala tanah, gala. Lepas tu teh royak tanaman tu bukan tanaman seorang, satu kahung. Maksudnya sebutir kapung ni duk nanam banyak-banyak.
Kalau pak kita kat wak padi lah. Pakai wak padi mereka. Bermula dengan gala, sudah gala gerak, sudah gerak nabur, sudah nabur. Baja sudah baja. Ngacung pula, pas baja pula, pas 2-3 kali tu ngacung baja besarlah pokok padi tadi. Tubik buah. Oh salah pun ataslah angin mari. Beru balik kuat habis. Dia kata gitulah perumpamaan orang kafir ni. Dia usaha banyak, letih dah. Allah Taala mari satu bala, kosong tak leh gap satu. Lagu mana bala Allah Taala mati dia dalam keadaan kufur, tak ada gia hak dia buat banyak-banyak tu, tak ada nilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu Taala. Pas kita orang berislam dah, beriman dah pun kalau tak kena cara jadi gitu juga. Terbatalnya segala pahala kebaikan yang dibuat oleh orang bukan Islam ni kerana dia tidak beriman. Dan terbahatannya segala amal orang beriman ni kerana riak, tak ikhlas. Batal. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal azah. Ayat boleh pada tersebut jangan batal pahala sedekah kamu bil manni wal azah, dengan mengungkit-ungkit. Yang keduanya buat khianat kat orang. Mu tolong dia apa mu khianat ke dia. Batal pahala. Walaupun beriman dah, tapi risiko untuk batal pahala kerana riak, kerana mengungkit-ungkit, kerana buat khianat kat orang. Ada risiko juga situ. Jadi bagaimana nak jaga pahala ni? Kena daripada awal lagi niat yang baik, dan sudah tu jangan campur dengan hak perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala sedekah tadi, pahala kebaikan. Wa ma zalamahumullah, tidaklah Allah Taala menzalimi orang kafir sebut, walakin anfusahum, tetapi mereka yang telah menzalimi diri mereka sendiri dengan meninggalkan beriman kepada Allah Taala. Kalau mereka beriman, maka segala amal yang mereka buat tu akan kena dengan hukum salat, boleh pahala. Tu pun hak ni lah sebut kena jaga juga apabila kita ni jadi orang beriman dah, kena jaga, tetap kena jaga supaya pahala tadi tidak terbatas dengan perbuatan-perbuatan yang boleh merosakkan pahala. Kalau puasa gapo yang membatalkan pahala puasa? Puasa tu sah tapi habis tak ada dah pahala. Kerana perkara-perkara maksiat. Disebut dalam satu hadis Nabi, Allah Taala tidak berhajat sikit pun seseorang itu meninggalkan makan minumnya dalam keadaan dia melakukan maksiat-maksiat lain. Tak makan tak minum tu sah. Tapi maksiat lain, maksiat mata, maksiat telinga, banyak lagi maksiat-maksiat. Hak tu hendak la'allakum tattaqun tu mu tinggal belakang. Dia kata tinggal makan minum saja tak. Dan nama duk buat dengan Ustaz ni Afif, tu imam Masjid Muhammadi tu. Dia kata ramah masa jadi tu imam dulu, ramah daripada kalangan kita. Yang telefon dia kata, Ustaz lagu mana accident boleh puasa, dia kata. Accident dengan bini boleh puasa sehari. Tak boleh nak juga boleh puasa. Kita main mikir boleh puasa ni tak cakap, tak makan tak minum. Pas mari mana tenaga nak main mana? Timbul soalan mari mana? Nafsu ni tak cara lapar ke tak lapar. Nafsu tu lapar pun jadi hijau juga nafsu tu. Hak tenaga tubuh ni memang dok lah, tapi tenaga tu dia tetap ada. Tu ujian Allah Taala tu. Tu hewan nafsu tu dia tidak jadi lemah kerana kilapan dahaga dak. Apabila dia mari perasaan tu, hak lembek lot tak jadi gagah semula. Dia jadi. Dan terbabahlah bulan puasa. Tapi pun tanya lagu mana tak iman. 2 bulan berturut-turut. Hak sehari ni pun tak cakap dah 2 bulan berturut-turut ni, maksudnya kalau lah masa qada tu tiba-tiba batas hari, kena start 2 bulan pula. 7 pula. 60 hari. Mana maksud? Bahaya. Pas bila nak sudah lagi tu dia? Tak sudah lah, tak sudah. Tak terqada lagi. Hak bila tak tahu dah. Nak puasa 2 bulan straight. Hak sebulan ni pun tak cakap dah apa lagu mana sudah. Kena usaha juga. Terak. Dia kena rumah keming hak tu 2 bulan. Hak ni sebulan atau 2 bulan. Kafarah bagi orang yang buat hubungan dalam bulan Ramadan sehari. Malam tak apa sehari.
Orang kata banyak kes berlaku, cuma awak senyap gitu dia kata. Hak telefon jarang-jarang dah dia kata. Ramai mana lagi hak terbabah pakai awak senyap. Dia tak padan dengan qada sehari tak padan. Dia kena 2 bulan betul-betul. Lawan. Berat tu. Dan pernah berlaku zaman Rasulullah SAW, seorang lelaki gitulah. Mari ya Rasulullah, Allah terlepas hari ni dia kata. Jadi kerja. Rasulullah kata bebas ke hamba. Yang mula-mula sekali kena bebas ke hamba. Zaman lalu dia tak ada dah hamba. Dia kedua dah zaman itu ada hamba. Dia kata wahai Rasulullah, kita ni orang susah. Mana ada hamba tu. Rasulullah kata kalau dia tak mampu bebas hamba kan, puasalah 2 bulan berturut-turut. Dia jawab wahai Rasulullah, sehari pun tak boleh nak 2 bulan. Mana dia kata. Rasulullah kata ginilah kalau tak boleh juga, maka we makan kepada 60 orang fakir miskin. Seorang tu makan biar kenyang. Kalau lah ni kat 10 riyal lah kita kata. Nilai 10 riyal nasi. Kau kan nak buat semua dia. Nasi, lauk, air, rokok dak lah. Kira-kira atas tu kepala 10 riyal. Kenyang molek. Pas 60 orang kali dengan 10 riyal. 900 orang. 900 ya banyak. Kalau dia nak mesej tu dia. Sebelum dia mesej. Dia buka puasa dulu kan. Ya auta kata. Pusing kata. Niat kita tak betul dah. Niat tak betul dah. Tapi tidak jadi hotulah sebab dia batal puasa tu kerana makan, bukan kerana bukan ajar tu puasa mak dia. Mungkin balik buat lah gitu. Dia kata si wijah di puasa 2 bulan kan, ya makan-makan dulu, ya buat hubungan. Tak boleh juga sebab niat kita tu sebenarnya niat yang melanggar perintah Allah Taala niat. Oh lah, jawapan dia oh lah. Bini gosok-gosok karel lah gosok apa lagu mana. Karena dia punya hukuman itu berat. Jadi sahabat tadi dia kata Rasul, hamba orang paling sesak kali kapu hamba. Nak pergi makan kau orang miskin mana lagi hamba ni orang miskin dah. Patah hamba bukan ada harta pun nak pergi makan 60 hari tak ada Rasulullah. Rasul kata tak apa dah duduk sini tunggu takut-takut ada mari wah khemah zakat. Betul dia orang mari wah khemah zakat banyak. Rasul kata ambil wah khemah ni balik bagi ke orang kampung kamu hak miskin-miskin. 60 hari. Dia kata Rasulullah kita sesak kali. Rasul kata ambil kamu lah makan anak beranakmu. Sebab dia kategori yang OKU lah dia tak mampu. Tapi ada hukuman-hukuman yang diletakkan. Jadi sebenarnya tidaklah Allah SWT menzalimi kita yang buat salah dan menzalimi diri kita sendiri dengan melanggar perintah Allah SWT. Habis itu masuk pada ayat seterusnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Yang ke berapa ni Ustaz? 14. Janganlah kamu mengambil bitanatan min dunikum, teman yang kamu percayai selain daripada orang beriman. Ni tuju kepada siapa? Jangan ambil Yahudi. Apa tu bi ayat ni? Kerana ada seorang lelaki mari jumpa dengan Sayyidina Umar. Wah Sayyidina Umar, ada apa Yahudi tu hak mandan nulis, dia kata. Boleh tu kita ambil dia. Buat sayang kita suruh dia nulis ke apa? Jawabnya Sayyidina Umar, kalaulah lagu tu, kalau aku ambil juga dia tu, maksudnya aku telah mengambil orang yang berada daripada kalangan orang beriman sebagai orang yang aku percaya, sedangkan tu halal. Ambil buat jadi penulis pun tu halal, takutnya tulis koksi. Lah ni tak apalah. Sebab orang Yahudi tidak boleh dipercayai. Sejarah telah membuktikan, bukan 10 kali, bukan 100 kali, beribu-ribu kali berlakunya perjanjian-perjanjian semuanya hanyalah sekadar wayar saja. Tak boleh buat kira. Jadi kalau ada lah orang yang biasa lagu tu di kalangan kita, tak boleh buat saing. Bawa nak minum air buah makan colek boleh, tapi nak saing, nak perjanjian tak usahlah. Kerana kita letak lepas pada ni dia akan memungkiri janji. Jadi Sayyidina Umar tak ambil. Berdasar pada ayat ni, jangan ambil orang lagu tu untuk kita percaya pada tak boleh. Begitulah juga dengan harta, tak boleh hui kau orang harta yang dia tidak amanah, tak boleh. Sebab kalau berlaku apa? Nak boleh kau ambil semula harta tadi, tak tahu mana dah. Tak boleh, kita kena beri orang yang betul-betul amanah, yang jaga tanda sosok, berapa masuk, berapa tubik, berapa belanja, barulah boleh kita bagi amanah kepada dia tadi. Kerana orang yang tidak amanah, dia ada risiko untuk jadi tidak amanah pula pada masa akan datang.
La ya'lunakum khabalah, yang mana orang yang tidak beriman ni, kalau kamu ambil sebagai teman kepercayaan kamu, mereka tidak pernah berhenti untuk menimpakan kejahatan ke atas kamu. Adalah rancangan-rancangan yang dia buat untuk menyusahkan orang Islam. Waddu ma'anitun, dan mereka itu mahu berniat untuk menghancurkan kamu. Baik dengan kamu tu ada niat lain di sebalik itu. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, dan telah jelaslah kebencian daripada mulut-mulut mereka. Percakapan mereka tu kita perhati tengok ke kecek dia, kita tahu dah ada bibit-bibit kebencian. Dia tak suka ke kita sebenarnya. Wa ma tukhfi sudur. Jadi bagaimana kita nak tahu dia boleh tak boleh percaya ke tak boleh percaya? Ayat ni sebut kan, mu perhati tengok gapo dia kecek. Situ boleh buat pedoman dah. Dengan kenyataan belum pada ni, ada rekod-rekod tu kita sipil. Hari sikit-sikit mu kata lagu ni, okey, sipil bukti hak ni, maka nak percaya dah. Tidak boleh ni nak buat saing, tidak boleh nak tahalluf, nak kerjasama, tak boleh orang-orang lagu ni, tak boleh. Qad bayyana lakumul ayat, sungguhnya kami telah jelaskan kepada kamu tanda-tanda kebencian orang kafir tadi. Mana saya kata, perhati tengok mulut dia kecek ke apa, cukup dah. Tak perlu tengok pada tindakan dia pakai piyah ke, pakai sokok ke, mai buka puasa sekali ke, tu saja. Tengok ke apa dia kecek. Jangan tengok luar tu. Jangan tengok luar, sebab dia boleh nyamar luar. Tengok pada, sebab kata-kata dia mari daripada hati. Hati hak beci ni dah ketubik berkata hak beci juga. In kuntum ta'qilun, sekiranya kamu berfikir, saya kata memikir. Balik semula, buka semula sejarah-sejarah lepas tengok. Kata-kata mereka tu yang boleh jadi bukti mereka itu benci kepada Islam. Ha antum ulai tuhibbunahum, begitulah kamu wahai orang-orang yang beriman. Kadang-kadang kamu suka kepada mereka, suka saing dengan orang kafir ni, percaya kepada orang kafir. Dia kata terpengaruh, terikut-ikut. Kamu terpedaya dengan kata-kata dia. Wala yuhibbunakum, sedangkan mereka tak suka apa kamu. Walolok itu. Sebab itulah kita kena perhati, kalau dia mari nak baik kita, mesti ada niat gapo balik tu. Orang Melayu kata ada udang di sebalik batu, ada benda lain. Kalau tidak, dia tak sayang kita. Dia tak akan mari cari kita. Kita ada gapo? Dia cari kita tu, baik kita tu, mesti ada benda. Wa tu'minuna bil kitab. Ni bukan kata orang kafir. Sama-sama kita pun sama-sama Islam dah. Tak aja mari, tak aja jumpa tiba-tiba hari tu telefon mesej. Ada benda tu. Ni, apa boleh mana ni dak? Mesti ada benda. Wa tu'minuna bil kitabi kullih, dan kamu beriman kepada kitab seluruhnya. Kamu beriman kepada kitab, dia tak beriman apa kepada kitab. Apa kamu nak ambil mereka tu sebagai teman kamu? Tak akan selari kamu dengan dia. Tak akan sama kamu dengan dia. Tak akan sefikrah, sepandangnya, sebab dia tak fikir pakai kitab, walaupun mereka tu digelar ahli kitab. Wa idza laqukum, dan apabila mereka bertemu dengan kamu, jumpa kamu, qalu, ucapan mereka ialah amanna, kami beriman. Ni pembohongan, penyamaran yang dibuat dari istilah digunakan oleh ulama, dipanggil taqiyah, wak lolok. Orang Syiah kalau dia guna taqiyah, dia boleh mari semaya sekali dengan kita, mari duduk dalam majlis kita, baik sumbangnya, tapi di sebalik perbuatan mereka tu ada niat yang tidak baik apa. Satu hari dia nak rapah belaka. Dia nak rapah belaka, semua ada. Wa idza khalau, apabila mereka bersendiri bersama dengan kumpulan mereka, addu alaikumul anamila minal ghaiz, kekah jari tu kata kih marah, tak suka kamu ni duk kekah jari. Dia ni tak lama, tapi depan kecek molek. Bermuka-muka, ataupun istilah peribahasa kita talam dua muka. Kau ni kecek lagu ni, lepas pada tu kecek lagu lain. Tu semua tu royak tanda-tanda ni, mu kena perhati tengok. Percakapan orang tu menunjukkan siapa diri dia. Qul mutu bi ghaizikum, katakanlah Muhammad kepada golongan-golongan yang kafir itu, mutu bi ghaizikum, matilah kamu dengan sebab kemarahan kamu. Kami tak heran apa mu nak marah kau nak apa, lantaklah dalam bahasa Melayu kita, ikut mu lah mu nak lagu mana. Innallaha alimun bidzati sudur, kerana Allah SWT mengetahui terhadap apa yang ada dalam isi hati dan dada-dada manusia, termasuklah kafir. Jadi terhoyak selalu kalau kita ni, kita beriman terhoyak selalu. Kalau mu nak sayang orang kafir, mu kena perhati tengok ni bagai-bagai lagu ni. Kerana takut-takut dia akan
membinasakan kamu. Tamsaskum hasanatun. Lagi sifat orang kafir. Sekiranya kebaikan nikmat daripada Allah dapat kepada kamu, tasuhum, mereka akan berasa tak suka. Kalau orang Islam ni jadi lebih baik, dapat suatu nikmat, satu kebaikan, dia tak suka. Depan muka tu tahniah, walala ya, dalam hati tak suka. Wa in tusibkum sayyi'atun, sekiranya kamu ditimpa keburukan, mudarat, yafrahu biha, mereka suka. Padai muka dia ni kena. Balas sama sendiri dah pok dia. Dia suka tu. Balas sama sendiri berzama-zama siapa kali tak habis-habis. Tak boleh kau bersatu sekali. Dan orang kafir ni akan cari jalan supaya tak bersatu. Mana buktinya? Zaman Rasulullah SAW, Aus dan Khazraj ni balah. Turun-temurun balah. Siapa yang jadi tukar batu api balah dua ni? Yahudi Madinah ni. Yahudi ada dua puak. Seorang dia pakat puak dia, mu sokong ni, aku sokong ni. Jadi suruh balah dua ni. Sama-sama Yahudi. Apa? Dia kata kalau dia ni tak balah, kita rugi. Dia kena dua ni balah, baru kita untung. Apa? Apabila Aus balah dengan Khazraj balah dengan Aus, dia tak beli dua ni. Tak beli dua ni, dia beli dengan kita. Dia beli dengan aku separuh, hak ni beli dengan mu separuh. Boleh hutang kita. Dia nampak tu ya. Jadi orang baik tu dia tak sih. Dia suruh balah juga. Pas kita lah ni tak cidik duduk balah. Kita tak cidik. Sebab kita kena satu. Buang segala perbezaan ketidaksefahaman tu. Cuba cari titik kesefahaman lagu mana kita boleh bersatu. Kita ambil situ. Sebab tu ayat ni semua cerita kesatuan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'mur. Itulah kerja mu sebenar. Tapi mu tak nampak dah. Mu duk bagi puak ni puak aku, puak tu bukan puak aku. Apa bila tak sudah. Jadi kena fikir bagaimana atas dasar seakidah itu biar kita boleh bersatu. Lagu mana kita nak baik. Jangan ada puak-puak, kerana berpuak-puak itu menyebabkan satu kerugian dan tidak ada kekuatan. Lagu mana nak bersatu dua puak ni? Dia kena ada yang mengalah. Kena ada satu hak mengalah. Tak apalah kita undur diri dan murus sini, kita duduk bawah. Tapi kalau sama-sama nak jadi kepala, pas bila tak boleh. So kereta dua-dua nak direbah. Tak gerak kereta tu. Duk bergocah situ, kereta duk sebab. Tak bergerak gimana. Tak boleh. Begini, dia mau bawa sekerak. Siapa mana? Siapa mengapa? Lepas tu tukar kawan pula. Gitu bah. Dia baru jadi kerja. Gili. Barulah jadi. Kalau duk main aku nak dia bahas sama, pas sudah tak sih. Pas sudah tidak akan wujud kesatuan. In tamsasu wa in tasbiru wa tattaqu, sekiranya kamu bersabar, kamu bertakwa, la yadurukum kaidum, saya kamu bersatu padu musabah, jangan balah. La yadurukum kaidum, maka mereka tidak mampu nak buat rancangan untuk memudaratkan kamu. Tak ada kalah lah. Jadi hari ini bukan kerana kita bilangnya sikit, bukan kerana kita lemah, tapi kerana kita tak bersatu. Nabi sebut pada sahabat, kamu akan dikalahkan oleh orang kafir. Nabi sebut oleh hadis. Sahabat tanya, wahai Rasul, adakah kerana kita ni bilangnya sikit? Nabi kata, dah, kamu terlalu ramai seperti buih-buih di lautan. Apa Nabi sebut seperti buih-buih di lautan? Sebab buih ni dia banyak, tapi dia berat kau tu, dia berat kau ni. Yang keduanya apa masuk buih tadi? Masuk buih tadi, satu hari dah akan pecah. Hak ni dengan perangai dia, hak ni dengan perangai dia, tak bersatu sama. Dan itulah yang menimpa kita. Jadi kita learn ni. Kalau kita kata nak guna dah mengapa Nabi kata lagu tu, betul Nabi kata lagu. Tapi di sebalik itu adanya solusi, penyelesaiannya ialah kita kena jaga sekaya kita setakat yang kita mampu. Masjid kita ni biar boleh bersatu, belaka Sopalo, belaka AJK. Sofikrah. Semua ni mikir bagaimana kita nak membangunkan masjid kita. Duduk situ belaka. Jadi hak ni buat kerja dia macam. Yang keduanya kena bersatu AJK itu dengan ahli jemaah biar semakin molek. Sebab mereka ni lah yang mengimarahkan. Kalau harap ke AJK, majlis katalah apa orang banyak mana situ tak gerak masjid ni. Dia kena kesatuan semua ni. Pas masjid, apa masjid boleh bagi kepada
ahli jemaah. Bah jemaah pula gapo boleh bagi kepada pihak masjid. Lagu tu. Baru jadi. Kalau aku hang ni banyak mana masjid-masjid yang besar, luarnya hebat tapi dalam tu kucuh. Situ kucuh, sini kucuh. Banyak dah 2-3 masjid dah. Orang sebut gambar. Ustaz, masjid ni. Kata masjid comel. Kucuh dah ustaz. Kucuh dalam dia panggil. Hak ni nak kau jawatan, hak ni ngaku tanah dia, hak ni akhir sekali sebab tak tercapai matlamat mengimarahkan masjid. Debalah memuaka aku. Tak cara dah. Hak ni nak jamu makan, hak ni kata tak boleh. Lagu mana? Sepatutnya kita buat jamu makan. Okey, setuju belaka. Ni hak ni buat jamu makan. Tak boleh. Hak ni kata tak sebab tubik meja, hak ni kata jangan buat tubik kursi. Nak buat lagu mana? Nak jamu makan kursi tak boleh tubik, meja tak boleh tubik. Makan cok atas tangga tu. Pas kursi banyak-banyak buat apa? Tahu buat hiasan kali. Tak sampai matlamat. Jadi kita nak biar semakin, maka kena ada kesatuan dalam setiap peringkat. Kita jaga siapa tahap tu. Jangan wibalah di antara sama-sama kita. Innallaha bima ya'maluna muhit. Kerana Allah SWT meliputi terhadap segala perbuatan yang mereka lakukan. Allah SWT duk pantau belaka perbuatan-perbuatan kafir. Dia kata dah la yadurukum kaidum syai'a. Mereka sebenarnya tidak mampu untuk mengganggu gugat kamu dengan rancangan-rancangan mereka tu. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ada lil qital. Hak berlaku di India, Masjid Babri itu masjid lama sekali. Orang Hindu pergi putus dengan sodok. Hari ni bulan Ramadan, umat Islam di India satu belaka, tubik ramai-ramai gi kita pergi hak tubik pedai puando, hak tubik kapuk puando, ramai-ramai penuh jalan. Lari habis. Gi duk kopo di masjid tu, istihar, ketua istihar pakat buat mari bata belaka. Orang tino pekor 2-3 butir bata merah. Hak ni pekor pakat penuh bata. Kita buat semula masjid ni. Khajat dia pun tak berani buat. Dia kata mari pergi. Dah putus masjid ni dia putus. Pakat tubik belaka. Dia kata dulu kita tak berani, kita bersatu lagi ni. Kerana kesatuan tak ada, lari habis bapak Hindu pelampau tadi. Buat masjid baru. Dia nak putus tak. Kita akan buat baru pula. Dia putus pula kita buat baru pula. Ni benda yang berlaku. Bila? Apabila wujudnya kesatuan. Kenapa satu padu barulah boleh buat kerja. Barulah orang takut. Dan apabila ingatlah kamu cerita ketika mana kamu Muhammad keluar daripada keluarga kamu daripada Madinah untuk menempatkan orang-orang yang beriman tempat-tempat pos-pos untuk berperang di medan perang Uhud. Allah Subhanahu Wa Taala mendengar, Maha melihat. Macam mana boleh pergi perang tadi? Kerana kesatuan. Nabi latih sahabat ni sampai mereka ni boleh bangun tahajud. Mereka boleh puasa siang hari. Gapo Nabi raya? Ni masa bersatu. Searah ketua tu boleh ikut belaka. Boleh pergi perang. Kalau ketua kata lagu ni, hak ni, tak ni, tak boleh perang. Sebab dalam peperangan ni bukan 2 minit, 2 saat. 2 saat. Kalau hak ni tak boleh nak dengar kata dia masa semua berundur. Kena undur. Semua bergerak. Supaya orang kawat dah maksud dia. Kawat tu jalan arah tu, belajar arah. Semua bertiga-tiga ke kiri. Bukan kata hang ni tekan yang ke depan. Kena ikut arah yang tepat dan cepat. Lagu tu. Maka Rasulullah mendidik para sahabat supaya askar belaka dah. Sehinggalah pada tahun kedua Hijrah Nabi kata, keluar belaka kita pergi ke Badar. Pakai tubik belaka 313 orang tubik dalam keadaan serba kedaifan. Tapi bulan puasa, bulan Ramadan lapar tubik. Jadi di situlah kita nampak berjayanya sesuatu umat itu apabila bersatu di atas agama. Sebab hak bersatu di atas benda lain itu banyak dah. Nak bersatu di atas agama yang diridai oleh Allah SWT. Aktafi bihadzal qadar wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.